Assalamualaikum, hai. Saya Fatia Aisyah binti Abdul Jalil, kru TV PSSSK Bolok bersama Husna, juru kamera berada di SMK Bukit Dama untuk membuat liputan tentang kejohanan bola sepak MSSG bawah 15 dan 18 tahun 2026. Jom bersama kami. You could be the greatest, you could be the best. You could be the King Kong banging on his chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk the clock, go banging on his door. You could throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Aisyah binti Abdul Jalil dari unit kru TV PSSSK Bolok ingin berbual dengan salah seorang pemain bola sepak MSSG Temerloh. Boleh saya berbual abang? Boleh. Boleh perkenalkan diri abang? Boleh. Nama saya Muaz Muhammad bin Muhammad Nizam. Nama saya Ahmad Nazar Anha bin Ahmad Naha. Apakah peranan abang dalam pasukan bola sepak ini? Saya menjadi kapten pertahanan. Saya sebagai wing kanan. Apakah perasaan abang tentang perlawanan sebentar tadi? Saya amat kecewa, tapi saya tetap semangat kerana sahabat saya telah membuat satu jaringan sagu hati untuk tim saya. Bagi saya ni satu kejayaan bagi kami kerana sebelum ni sekolah kami tak dapat maju sejauh ni lah. Apakah harapan abang pada masa depan? Untuk terus berjaya dan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih kerana sudi temu bual. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Aisyah binti Abdul Jalil dari unit kru TV PSSSK Bolok ingin berbual dengan salah seorang pemain bola sepak MSSG Temerloh. Boleh saya berbual abang? Boleh. Boleh perkenalkan diri abang? Okay, so saya Muhammad Nakib bin Muhammad Firdaus daripada sekolah KV Temerloh. Apakah peranan abang dalam pasukan bola sepak sekolah abang? Okay, so saya sebagai kapten pasukan KV Temerloh, saya kena lead pasukan saya dan memberi semangat untuk ke final dan jadi champion MSSG Temerloh. Apakah harapan abang terhadap pasukan bola sepak kali ini? Okay, so harapan saya untuk last year ni, saya nak merasai champion dengan rakan sepasukan saya. Itu saja. Apakah perasaan abang dapat membawa pasukan ke peringkat separuh akhir? Okay, perasaan saya untuk lepas ke separuh akhir ni sangat-sangat gembira sebab kita orang dah training lama dan bersusah payah untuk sampai ke peringkat ni. Terima kasih kerana sudi ditemu bual. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.